Jom kita tengok hari ni ada satu pokok tumbang ni, pokok gaharu karas. Okay. Actually pokok ni masa kita suntik sebelum raya hari tu, bulan puasa tu sebelum bulan puasa dia dah condong lah. So minggu ni hujan lebat dia ada angin sikit kan, banjir tak banjir lah, tapi dekat Selangor ni tempat juga yang banjir. So pokok ni, tengok ni lubang hari tu ni lubang hari tu kita dah inokulasi. So lubang itu mungkin lubang terakhir kat situ tadi tu, tapi terlihat kesan dia punya inokulasi dia. Ni tadi baru potong, kita boleh tengok ni tanda ada gaharu dia. Ni promote gaji ni. Ni boleh guna lah time tabang pokok ataupun pokok tumbang boleh guna. Ni dah patah. Okey, tengok ada gaharu dia. Alhamdulillah. Ni dalam lebih kurang 9 bulan Okey, 9 bulan. Okey. Ada gaharu dia. Alhamdulillah. Ni daun dia. Pokok dia kecil je ni. Okey, sekian. Assalamualaikum.